Keadilan, Amanah dan DAP. Yang ni dah betul 100%. Ini dalam gabungan ini PH kita akan masuk. Dengan pihak Barisan Nasional kita understanding. Jadi understanding kita 50-50 macam Datuk kata, tapi sebab tu saya punya kenyataan baru-baru ni sekiranya kita jadi 3 penjuru, tetapi kita masih lagi keluarga perpaduan. Tapi mungkin salah tafsir dari pihak reporter dan sebagainya. Sekiranya di 3 penjuru, kita berbeza dengan Barisan Nasional, tapi di bawah bumbung perpaduan. Contohnya kita menang, kita boleh bincang. Itu politik, strategi politik masing-masing. Dan PN pun ada strategi dia. Hari ini rakyat boleh menilai. Jadi kalau kita boleh bagi keyakinan, kepercayaan kepada rakyat bahawa kita ni gabung ni sampai di peringkat bawah. Gabung ni dengan Pakatan Harapan. Oh, you apa masih ada dalam gabungan keluarga perpaduan. Dia mula memam. Tapi kalau saya lah, idea saya kalau boleh lontarkan. Kalau nak menang, insyaAllah boleh menang. Masuk dengan logo perpaduan. Itu saya punya pandangan lah peribadi. Logo perpaduan itu, insyaAllah, supermarket baru ni, rakyat yakin lebih besar. Jadi, itu kita serah pada pucuk pimpinan. Tapi hari ini, kita bersama Pakatan Harapan memperkuatkan Pakatan Harapan. Di setiap parlimen, peringkat DUN, Pakatan Harapan di peringkat DUN, Pakatan Harapan peringkat PDM, dah settle kita, gunakanlah kita punya media kita, terangkan agenda kita, apa itu manifesto Pakatan Harapan, dan kita yakinkan rakyat. Rakyat negeri Kedah ni, saya tahu bahawa kerajaan negeri Datuk lebih maklum lah. Orang yang Exco kanan, Exco dan sebagainya, lebih maklum lah tentang kerajaan negeri Kedah. Kalau dia tidak bersama dengan kerajaan persekutuan, dia tidak ada dana. Dan dia mengharapkan juga bantuan daripada kerajaan persekutuan. Jadi, memang kita kena bersedia dari awal. Dan kami ajak rakan-rakan, kami tak mau lagi berlakunya apabila dah dekat pilihan raya baru tentu calon. Kalau betul kita dah buat dah, kita dah ada checklist dah setiap calon. Bakal-bakal calon ini, okey, dia latar belakang dia, apa persediaan dia, jadi calon tak tentu, tetapi bakal calon. Lepas tu dia berkhidmat, nampaknya dia sanggup berkorban duit dia, masa, tenaga yang dia ada nak memberi khidmat kepada rakyat dan juga negeri Kedah secara amnya. Jadi saya rasa dengan pasukan yang ada di peringkat Pakatan Harapan, saya yakin dan percaya bahawa rakyat negeri Kedah, sebabnya satu perkataan yang selalu kita duduk sembang tu 2 juta tu kata 2 juta kan negeri Kedah, benda tu tak mustahil. Walaupun biarlah orang mengatakan bahawa di sebelah sana mengatakan bahawa Kedah ini tak mampu diambil, kuatnya sebelah rakan kita, Menteri Besarnya kuat katanya pasukan Perikatan. Tapi hari ini kita kena lihat bahawa Perikatan Nasional juga terombang ambing, ada masalah, mereka mungkin pecah dan sebagainya. Dan kita juga mesti kuatkan kita punya kesatuan. Tunjukkan gabungan kita, tunjukkan keyakinan kepada rakyat, dan insyaAllah kita boleh lakukan sesuatu yang luar biasa.